Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video bagi topik 2 pada kali ini, saya akan menerangkan tentang proses bagaimana saya mendaftarkan hak intelek untuk perisian AI yang dibangunkan oleh syarikat menggunakan platform MyIPO. Perisian AI ini dibangunkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia, dan kerana itu saya perlu memastikan karya ini dilindungi dan disalin dan disalahgunakan. Bagi kategori perisian, bentuk perlindungan yang paling sesuai ialah hak cipta, kerana kod komputer diklasifikasikan sebagai karya sastera di bawah Akta Hak Cipta 1987. Untuk memulakan proses pendaftaran, langkah pertama yang saya lakukan ialah melayari laman rasmi MyIPO bagi memahami kategori hak intelek serta semua keperluan memohon seterusnya. Saya menyediakan dokumen yang diperlukan seperti kod sumber, manual teknikal dan maklumat berkaitan proses pembangunan. Selepas itu, saya mengisi borang rasmi iaitu borang CR1 yang digunakan untuk pemberitahuan sukarela hak cipta. Apabila borang selesai diisi, saya membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM200 melalui sistem IP online. Langkah berikutnya ialah memuat naik semua dokumen melalui portal MyIPO dan menghantar permohonan secara rasmi untuk diproses. Setelah permohonan disahkan, saya menerima CJ pengesahan hak cipta yang membuktikan bahawa perisian AI tersebut secara sah adalah milik saya dan syarikat. Dengan adanya perlindungan hak cipta ini, perisian AI yang dibangunkan kini lebih selamat, diiktiraf dan mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi. Perlindungan ini juga membantu mengurangkan risiko pelanggaran hak cipta serta mengukuhkan kedudukan syarikat dalam pembangunan teknologi. Sekian sahaja perkongsian ringkas pada kali ini. Hak intelek perisian AI. Sekian, terima kasih.